Kinder Hive, we're the best. Let's keep learning, never rest. Kinder Hive, we love to learn. Hari hari ceria, it's our turn. Baca buku kita, 1, 2. Learning is fun for me and you. Kinder Hive, let's all sing. Come together, let's have some fun. Bermain, belajar bersama kita. Great leader, strong ummah for everyone. Kinder Hive, let's reach for the sky. Berlukis mewarna, shapes and stars. Belajar bersama, we've come so far. Jump and dance, we're having fun. Kinder Hive, everyone's number one. Kinder Hive, let's all sing. Come together, let's have some fun. Bermain, belajar bersama kita. Great leader, strong ummah for everyone. Kinder Hive, let's reach for the sky. Berlukis mewarna, shapes and stars. Belajar bersama, we've come so far. Jump and dance, we're having fun. Kinder Hive, everyone's number one. Kinder Hive, we're the best. Let's keep learning, never rest. Kinder Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba minka yawm al-qiyamah wajib la syafa'at Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba minka yawm al-qiyamah wajib la syafa'at Rasulullah. Wajiblah syafaat Rasulullah. Hai guys, selamat datang ke live Kinder Hive, Islamic Education Hive yang mengenengahkan 20 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sebelum kita nak mula, kita akan test audio dan visual dulu. Jadi audio yang clear, tolong tulis A5. Audio clear. Sebab kita bersiaran di beberapa platform. Dan kalau visual clear, tuliskan V5. Ya. Dan kalau dua-dua clear, tuliskan AV5 kerana kita bersiaran di TikTok. TikTok UDD kan? TikTok UDD. TikTok di Daniel D. Biajit. Dia ada D, itulah sebab Don kan. D. Daniel D. Biajit. And then di Rumah Merah dan Rumah Biru. Rumah Biru Ustaz Don Daniel Don Biajit. Solat Selawat Tua. Di Rumah Merah Mazud Studio. MAZOUD. Mazud Studio. Alright. So kalau clear, boleh bagi tahu kat semua platform, kena tolong bagi tahu. Sebab kita nak tengok technical. Sebab hari ni orang technical pun tak ramai. Hari ni orang technical ada 2 orang saja. Selalu ada 4 orang, 5 orang kita. Hari ni technical ada 2 sahaja. Alright, sambil itu saya baca balik selawat tadi supaya kita boleh, orang kata apa?
Cek kita punya audio tu boleh no? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba minka yawmal qiyamah wajib la syafa'at Rasulullah. Okey. Alright, okay, kalau clear dan ready untuk pelajaran dan pembelajaran, tolong tulis ready and let's go. Supaya kita boleh meneruskan pembelajaran kita untuk live hari ini 2 petang, hari Rabu ganti hari Selasa kemarin cuti. Sepatutnya live kita hari Selasa jam 2 petang. Jadi sebab semalam kita sudah cuti bersama dengan kawan-kawan kita lah. Jadi hari ni kita live ganti. Boleh? Okey. Jadi live yang betulnya kalau minggu depan, hari Selasa balik. Boleh dapat? Alright. Okey. Okey. So kalau dah ready, is it okay? Semua ready? Good to go? Okey, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selamat datang ke live Kinder Hive, Islamic Education Hive yang mengenengahkan pembelajaran 20 karakter sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai memenuhi keperluan dan tuntutan nasional untuk membentuk karakter anak-anak di peringkat awal. Okey. Itu skema dia. Selamat datang apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan happy-happy selalu walaupun timing ni baru lepas sembahyang Zuhur dan makan tengah hari sedikit mengantuk. Teacher, madam, pengetua yang ada bersama kita, parent, ibu bapa yang ada bersama dengan kita dan happen to be kalau ada anak-anak Kinder Hive dan bukan Kinder Hive sekalipun, selamat datang dan semoga semua bermanfaat. Hari ini kita berada pada episod yang ke-9. Kita ada 20 karakter, so kita ada 20 episod, 20 hari Selasa. Sekarang kita berada pada hari yang ke-9, minggu yang ke-9. So kita mula dengan karakter yang pertama, iaitu malu, hormat orang tua, kasih orang muda, sabar, pemaaf, pemurah, berani, merendah diri. Dan hari ini berwajah ceria. Itu adalah karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua kena dituntut untuk berwajah ceria. Kenapa? Sebab apa? Sekali lagi kita sambung. Jom kita mula dengan surah Al-Fatihah. Boleh? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Pertama, sebelum mula kita baca salawat kerana itu adalah rentak kita. Okey. Jom sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi. Baik. Kenapa? Itu question first. Pasal apa semua para anbiya mukanya comel? Okey, boleh dapat. Pasal apa semua nabi-nabi mukanya comel, lawa. Antara nabi-nabi yang paling lawa Nabi Yusuf. Tapi bukan bermakna nabi lain buruk. Kata para ulama, dalam kita duk belajar rukun iman, beriman kepada Rasul, kita akan masuk tajuk pada fizikal para Rasul. Selain sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, kita akan belajar fizikal para Rasul. Maaf kalau saya sebut, tak sesuai seorang Rasul tu kekurangan upaya. Boleh faham, boleh faham. Ini bukan tajuk siapa bagus, siapa tidak. Ini kita bagi tahu pilihan Allah. Boleh dapat? So, tajuk dia kat situ. Kenapa para Rasul comel, lawa, supaya dia menjadi reason utama orang untuk tertarik dan berminat. Okey. Kenapa watak manusia mesti kena tertarik dan berminat? Pasal apa? Sebab manusia ada muamalah. Kita bukan duduk seorang-seorang dalam gua. Kita bukan satu bangsa, satu makhluk. Contoh, minta maaf. Ada tak pokok yang tumbuh seorang-seorang dia aja tengah padang pasir? Ada. Dia duduk seorang dia. Sebab apa? Dia bangsa pokok, hak boleh jenis duduk seorang-seorang survive. Ada tak binatang yang hidup dia seorang-seorang dia? Ada. Burung lang. Dia bukan boleh duduk berkawan ramai macam burung cak rumah, burung layang-layang, ataupun migratory bird. Burung berhijrah. Burung yang jenis berhijrah, bangau, apa lagi? Flamingo yang terbang dalam flock. Burung yang terbang dalam sekumpulan. Dia berpindah ramai terbang. Burung lang dia duduk sekok dia. Jadi maknanya jenis bangsa binatang, dia boleh duduk seorang-seorang dia. Dia boleh hidup. Tak pernah lagi lah kita jumpa lang mampu kita kata mati sebab tekanan perasaan. Duduk seorang-seorang. Rabbit tak mau kawan dengan dia. Burung enggang tak mau kawan dengan dia. Kita entahlah, pada bahasa saya tak jumpa lah kono kajian yang mengatakan burung elang ni depression. Tapi kalau manusia tak boleh. Tuntutan Allah pun bersembahyang berjemaah. Mau tak mau pun dalam seharian, seminggu kena turun masjid untuk sembahyang Jumaat. Boleh dapat? Sebab itu, salah satu sunnah hari Jumaat, kita kena mandi wasyak, pakai wangi-wangian. Pasal apa sunnah tu wujud? Awak waktu hari lain pun kena sembahyang juga kan? Tapi pasal apa sembahyang Jumaat sunat yang dituntut? Sebab nak jumpa ramai orang. Pasal kita nak kena bertemu dengan semua orang. Okey, boleh dapat? Sebelum kita masuk topik,
Sebab kena faham kenapa karakter Nabi mesti kena macam tu dan umat Nabi mesti macam tu. Okey, boleh dapat. So, ibu, bapa, teacher, madam, anak-anak murid yang saya kasih sekalian menjadi subjek penting untuk kita bincang benda yang melibatkan kita nak berjumpa dengan orang. Hang wangi ke tak? Hang elok ke tak? Gigi cantik ke tak? Misai janggut trim elok ke tak? Boleh faham tak? Bahasa hang ni panggil apa? Presentable. Boleh faham? Presentable. Sebab tu hari ni kalau kita tengok, maaf, ni saya punya kajian aja. Kalau saya salah tolong bagi tahu saya. Saya bukanlah orang movie Saya bukan orang TV ke bukan maksudnya saya orang masuk TV, tapi saya bukan orang yang behind the scene, director ke producer, bukan. Kalau perasan movie-movie barat sekarang dah banyak cenderung mengikut movie-movie sebelah Asia. Seperti Korea, Tamil. Kenapa? Salah satu benda yang saya perasan ialah cerah dan cantiknya watak MC tu. MC, main character. Kalau kita tengok dalam cerita Korea punya cerita, watak utama mana ada bayang-bayang kalau tengok kat dia. Dia tak ada bayang. Muka dia bersih, dia clean, dia terang. Kalau cerita contohlah hero Mat Saleh yang orang semua suka, antaranya John Wick. Oi, dark sangat tu. John Wick tu dark tu. Dia tak cerah. Sebab apa? Sebab elok. Dan kalau tengok, watak orang jahat dalam cerita barat, jahat tu memang jahat betul. Tapi watak jahat dalam cerita Asia, handsome. Faham tak? Orang jahat pun lawa. Setuju ke tak? Kalau tak, semua orang tengah tengok live kan? Semua orang lebih berpengalaman daripada saya. Kita bukan daripada school of thought yang sama. Saya cuba tulis betul tak betul. Berdasarkan apa pengamatan saya secara rawak aja, rambang macam tu je. Cerita Korea, cerita Jepun, orang jahat dia pun macam dalam anime kan. Kita tengok anime. Orang jahat. Saya tengok cerita Inuyasha kan. Ada dulu nama Inuyasha. Ada baju merah, ada tocang banyak, rambut warna putih, Inuyasha. Dia jahat. Orang jahat dia pun lawa. Orang jahat dia pun handsome. Cerita Pokemon. Orang jahat dia pun lawa. Samurai. Saya tengok. Orang jahat dia pun lawa. Siapa lagi? Yang anak-anak suka duk tengok lah ni, Demon Slayer. Orang jahat dia pun handsome. Macam Michael Jackson. Faham tak? So why? Pasal apa? Sebab semua perkara ni adalah muamalah. Dan muamalah menuntut untuk seseorang itu kena rupanya cantik dan lawa. Okey. Itu, okey, balik dulu. Boleh dikatakan taklah semua orang selain daripada para anbiya ada. Yalah, berlakon kita bolehlah pilih pelakon. Betul tak? Awak nak pilih watak suami yang ada 2 isteri, 3 isteri. Awak boleh pilih muka dia tu handsome. Awak nak orang jahat, awak boleh pilih muka dia handsome. Faham tak? Itu benda yang kita pilih, kita buat dia. Kalau kita tengok dari segi anime pula, lukisan, kartun-kartun kan. Kalau macam yang Mat Saleh terpulanglah macam Superman ke apa kan, watak jahat dia tu macam Thanos kan buruk muka kan, taklah handsome sangat. Tapi watak-watak superhero Marvel semua ni handsome kan. Jadi macam depa pilih. So soalan. Jadi tak semua orang ada benda tu. Jadi dalam kehidupan betul, apa yang membuatkan seseorang tu lawa? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak perkara ni dan dia berlaku kepada Sayyidina Bilal walaupun kulit Bilal sangat gelap. Berlaku kepada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi walaupun dia handsome sebab dia orang Rom, orang Europe. Berlaku kepada Sayyidina Umar walaupun bengis, tegas. Tapi semua watak-watak ini wajah mereka semua orang suka tengok. Sebab apa? Pada wajah mereka tertera wajah orang-orang soleh dan salah satu cirinya adalah wajah yang ceria, presentable. Sebab itu kata para sahabat, kami ni selalu tengok Nabi.
Dan Nabi selalu kami panggil, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Maulana, Ya Maulai. Panggil Rasulullah kan, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi. Dan setiap kali panggil itulah ketika Nabi menoleh, Nabi tengok, wajah Nabi tak pernah dalam keadaan tak ceria. Tapi yang tu satu note untuk kita lah. Kita kena berusaha ceria. Dan wajah kita tak akan sentiasa ceria. Sebab tu kadang-kadang kita boleh tengok wife kita, kita boleh tengok staff kita, pekerja kita, kita kenal. Tengok muka kita kenal. Kita tahu dia dalam keadaan bermasalah dan sebagainya. Isteri kita tengok muka kita, kita tengok muka isteri kita, kita tengok muka anak-anak kita. Dia ada reflect benda tu. Okey. Tapi point dia, nanti dulu. Tengok elok-elok. Sebab tu Nabi bila pandang para sahabat, muka Nabi sentiasa ceria. Di sini kita akan dapat beberapa perkara. Nombor satu, dia akan mewujudkan positive vibe. Bila you ceria, orang yang bermasalah yang mai dekat you ataupun orang yang panggil you dalam keadaan berhajat, orang tak akan rasa segan silu. Orang akan sentiasa terbuka dan jujur dan boleh rapat dengan you. Boleh open. Dan perkara itu sangat penting kepada umat Nabi Muhammad SAW, kerana kalau mereka jauh dengan Nabi kita Muhammad SAW, perkara itu jadi macam tak sesuai untuk orang yang seorang Nabi kan. Lepas itu, yang kedua, Nabi portray bahawa aku bersedia, faham tak? I am at my standby mode. Aku dalam keadaan standby. So what you want to tell me? Apa yang you all nak cerita? Apa you nak story? You ada berhajat? Apa benda you nak? Faham tak? So benda tu orang kata apa? Good. Benda tu good. Faham tak? Benda tu good. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama juga lah macam kita dengan parent kan. Selalu orang akan minta kepada ibu. Walaupun ibu garang, tapi ceria itu ada pada ibu. Begitu juga dengan setengah keluarga dia minta kat bapa. Sebab ayah tu ceria. Ayah playful. Ayah play. Dia suka. Jadi dia tak ada masalah untuk nak sembang dengan ayah dia. In fact, walaupun dia takut. Tapi it's good. Sebab apa dia buka? Sebenarnya kita perlu dalam keluarga untuk keluarga kita sentiasa terbuka. Kita tak mau hanya mewujudkan macam seolah-olah kita ayah dengan ibu saja yang mendapat petunjuk Allah, anak-anak tak mendapat petunjuk Allah. Kita tak mau pula anak-anak di kalangan anak-anak, adik-beradik yang agama saja yang dapat petunjuk Allah, yang tak ada agama tak dapat petunjuk Allah. No. We have to have a good wajah yang ceria, presentable. Boleh dapat. Jadi di Kinderhive kita nak anak-anak kita bersifat begitu. Alright. So kita semua sekarang ni nak macam mana nak buat. Alright. So ini step by step. Okay. Pertama, mesti kena membaca sirah Rasulullah selalu. Sebab dia akan memancarkan wajah kita dengan penuh senyuman setiap kali kita baca cerita Nabi. Kita tak akan rasa... Sebab tu ulama' menamakan sirah Nabi sebagai asy-syifa, penyembuh. Sebab bila baca cerita Nabi, bila baca kisah Nabi, kita akan sentiasa rasa ceria dan terubat, apa kita kata, sentiasa dipujuk. Itu yang pertama dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita wujudkan latihan wajah ceria. Dulu saya ingat wajah ceria ni kita normal, semua orang ada. Tak, dia mesti melalui latihan. Sebab hidup kita tak sentiasa cerah. Hidup tidak selalunya indah. Betul? Langit tak selalu cerah. Malam bulan tak berbintang. Itulah lukisan alam. Kalau siapa ingat nasyid dulu. Nasyid dulu. So, hidup kita tak sentiasa indah. Jadi ketika hari tak indah tu, kita nak kena belajar untuk ceria. So, macam mana nak step by step dia? Okey, nombor satu. Ayo, semua ready? Okey, kalau ready kena tulis. Okey, before that, semua orang boleh follow tak kita punya perbincangan ini? Kerana tadi kita starting dengan kita cerita kenapa manusia itu dituntut begitu. Sebab nanti mungkin orang akan argue, saya tak muka ceria pun tapi hidup saya best. Ya, kita tak marah yang tu semua. Kita tak kata yang tu salah. This is not about right and wrong. Okay?
This is what we teach our children in Kinderhive. Okay, cikgu-cikgu dia semua mesti kena macam ni. Sebab ini kita punya modul kita. So, bila kita dah cerita kenapa begitu, sebab kita muamalah dan anak-anak kita nak anak-anak sentiasa bersama dengan semua orang dan masyarakat sayang dan senang dengan dia. So, wajah ceria ni very important. Dia dah jadi seorang yang pemalu, dia seorang yang hormat orang tua, dia seorang yang kasih dengan orang yang muda daripada dia, dia sabar, dia pemaaf, dia pemurah, dia berani, dia merendah diri. Tapi wajah dia itu, ada something pada wajah dia yang menyebabkan orang tak in dengan dia. So wajah ceria dia sangat important. Alright? So kita balik lagi sekali. Tengok elok-elok. So step yang pertama, jangan lupa baca sirah Nabi. Kerana pasti hati kita akan terubat. Dia akan bagi kita sentiasa dalam hidup kita akan sentiasa tersenyum. Sebab dengan telatah dan karakter Nabi SAW dan para sahabat. Sangat ceria. Yang kedua, kita tengok elok. Tarik nafas. Okey, contoh kita bagi situasi, kita penat bekerja, kita balik rumah, kita nak jumpa anak-anak kita. Kan? Depa texting kan? Anak-anak kita texting pula. Depa texting, dia text. Dia menuntut masa kita. Dan kita tak luang masa banyak sebenarnya dengan anak-anak kita. You all biasa tengok graf masa tak? You all biasa tengok tak graf masa? Graf yang kita luangkan masa di mana. Biasa tengok tak? Biasa tengok tak? Okay, kalau kita dengan parent kita, dia macam tu, itu dia turun. Kalau dengan anak-anak pun macam tu, dia naik, itu dia turun. Kalau dengan tempat kerja yang dia naik, tak turun sampai kita nak pencin baru dia turun. So, masa kita dengan anak, dia sekejap sangat. Dia sekejap. Memberi all out itu sangat important. Semalam saya jumpa kawan saya di kedai. Dia tengah beli hadiah ke anak-anak dia. I'm so happy semalam. Saya tak tahu sebab semalam macam saya duk tanya wife saya 2-3 kali, am I supposed to go untuk beli barang ni? Itu wife saya kata, alamak, I tak tahulah macam mana. Kalau you pergi beli, sekali kalau orang ramai rumah macam mana? Tak tahu, tapi nak pergi beli ke tak? Kalau nak, begitu nak. Kalau tak apa, it's okay. Dia, okay, pergi je lah. Faham tak? Kita macam terdorong-dorong nak pergi, tapi kita macam tak pergi, tapi kita nak sepi. I'm so happy bila sampai daripada jauh. Saya dah cakap dah, aku kalau tengok member aku daripada jauh, aku kenal. Dia kali, wait on. Dia kedai saya tengok dia. Lama saya tak jumpa dia, kat bertahun. 8 tahun dah saya tak jumpa dia. Sebab kawan saya kenal, kawan baik. Kata, aku daripada jauh aku kenal kawan aku. Saya kata begitu. Saya kali, dah. Dia ada dengan anak dia 4 orang dengan wife dia. Salam, peluk apa semua. Sonok. Tu dia kata, aku ni kerja duk keluar ceramah don. Balik rumah menjarang. Kalau aku keluar dengan anak-anak, kena all out lah. Nampak? Bukan kita saja. Hatta orang biasa yang lain pun still sama. Dengan anak, cara kita kena all out. Apa tu disambung? Kawan saya kata apa? Walaupun aku tahu aku tak boleh bayar sepenuhnya. Yes, it's true. Tapi luanglah sepenuh masa dengan elok-elok. Luang masa elok-elok. So nak luang elok-elok, tadi kita kena ada positive vibe. Dan kita bagi tahu kalau muka kita ceria, anak akan open. Family akan open. Kita akan bawa vibe yang baik. So macam mana kita nak buat benda tu? So pertama sekali, jangan live kita ni macam ni. Faham tak? Jangan live kita macam ni. Keluar kereta. Assalamualaikum, jumpa orang peluk. Mari kita duduk. Assalamualaikum. Okey, mari kita. Dah. Even dalam live kita pun, are you ready? You dah ready? Okey, duduk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. So you have to have a pause. Kena ada saktah dalam hidup kita. Dalam bahasa Arab kita panggil saktah. Dalam bacaan Quran kita ada saktah dengan waqaf. So you mesti kena ada saktah. So sama juga. Untuk nak dapatkan wajah ceria, you mesti kena macam tu. Stop, Ustaz. Okey, kita nak buat apa sekarang? Assalamualaikum. Abah balik. Abati balik. Kan? So you mesti kena macam tu. Jangan non-stop. Jangan you continuous macam tu. You tak. So you mesti first kali mesti kena tarik nafas. Put a full stop supaya otak kita secara tak langsung dia dapat. Aku nak buat apa ni? Macam tu. Faham? So itu step yang pertama.
Tips sama juga macam teacher, cikgu, ibu bapa. Bila kita nak mula the next session. Okey, untuk teacher ada next session dengan anak-anak. Pukul 2 pula ke, pukul 3 pula ke, kan main dan sebagainya, pagi kan. Untuk ibu bapa, session kerja dengan session balik kerja. Sama juga dengan spouse. So, kita put a full stop, tarik nafas. Okey, alright. Okey, ready. Okey. Momen tarik nafas ni, benda yang paling important dia ialah kenangan-kenangan indah. So kita tarik nafas tu, kita macam momen indah tu kita nak kena ingat saat dulu. Apa ya? Semalam bestnya. Automatik muka kita akan senyum. So okay, aku nak carry on message. Apa aku nak buat? Assalamualaikum. Faham tak? So that sama juga kalau orang ramai nak jumpa kita. Kalau kena you duduk sekejap untuk tutup. Duduk sekejap. 5 minit okey. Jangan duduk dalam kereta main handphone pula. Dia berhenti kat depan rumah. Tapi sebelum turun dia main handphone dulu. So you masih keep on going. So jangan macam tu. So sekejap take a full stop. Okay. Then you go. Faham tak? So, dari situlah kita belajar. Dunia ni sementara. Masalah tak akan habis. So, kalau you fikir masalah sampai sudah tak akan habis. So, sekejap. Put the full stop. Just kita nak duduk dengan anak kita sekejap ya. Kita balik rumah katalah pukul 5.30, 6. 6, 7 makan malam, 8 sembahyang maghrib, isyak, 9. Lepas tu pukul 10 nak tidur dah. So tolak sikit dengan basuh tangan, mandi sekejap dan sebagainya. So lebih kurang 4 jam je. So 4 jam je kita nak duduk dalam keadaan ceria dengan keluarga dan anak-anak kita. Sama juga macam teacher kat sekolah. Teacher ada berapa jam je dengan anak-anak? 7, 12, 5 jam. Tu tolak mereka berak apa semua lagi apa semua. Mungkin 4 jam ya. So just take us 4 jam. Untuk nak maintain that beautiful vibe daripada wajah yang ceria. Dan yang ketiga, last but not least, buatlah kempen senyum. Seperti mana negara kita buat dulu untuk wajah ceria, negara kita buat senyum seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Okay? So, buatkan kempen di sekolah, di tadika, di taska. Untuk semua orang kena ceria. Hari yang tak ada orang marah, minggu yang kurang marahnya, nasihat pun baik. Wujudkan vibe yang ceria. Positif. Dan dia akan mewujudkan kehidupan yang positif. Dan kita sendiri melatih anak-anak kita. Kita suruh dia, okay, tarik nafas. Adam, relax Adam. Adam mari sini. Okay, tarik nafas Adam. Adam tarik nafas dulu. No. Adam tarik nafas dulu. Tengok teacher. Sama. Kalau anak-anak yang macam kecil lagi kan, macam Yunus ni kan, kalau dia menangis, kita peluk dia. It's okay. Okay. Tengok abati. Adik nak apa? No. Dia bantu buat lagu tu kan. Dia no. Okay, no apa? Show me, no apa? No. Tak mau mandi, dia kata lagu tu. Dia kata, tak mau mandi. So, kalau adik tak mau mandi, nanti adik busuk macam mana? Kita cakap dia, adik busuk macam nak kiss. Adik adik nak kena cuci. Adik tak mau mandi, adik macam mana? Dia tengok itu contoh dia. It's okay, peluk dia lagi. It's okay, look abati. Tengok abati. Dan benda ni paling susah kalau dekat ketika kita berada di kawasan publik. Susah sangat. But believe me, take your time. Benda ni anak-anak kita akan ingat. Kita biasa buat silap kan? Kita perbetul balik. Jangan pile up silap kita tu. Perbetul silap itu adalah kejayaan. Alright? So mudah-mudahan kita wajah ceria, anak-anak kita semua ceria, vibe positif terus menular dalam rumah tangga kita. InsyaAllah. Ada soalan? Sementara tunggu soalan, kepada ibu bapa yang tercari-cari
Taska dan tadika anak-anak, boleh hubungi Kinderhive langsung di nombor yang tertera ataupun kat dalam grup yang ada kawan-kawan Kinderhive. Tolong saya masuk Kinderhive HQ, tolong masuk, pinkan number supaya boleh menyantuni parent-parent yang mana yang tengah cari tadika dan taska. Dan kemasukan adalah terhad environment yang sangat berbeza, perkembangan yang sangat positif, dan kita ada kedua-duanya tadika dan taska untuk anak daripada sekecil 3 bulan sehingga 3 tahun, dari 4 tahun hingga 6 tahun, untuk pengetahuan semua. Dan kita berada pada beberapa kawasan tempat. Kalau di area macam Puncak Alam tu di Eco Grande, kita ada di Antara Gapi, kita ada di TTDI Jaya, kita ada di Elmina, iaitu antara HQ kita yang tuan-tuan boleh pergi tengok. Kita ada di Bertam, kita ada di Kulai, Johor, kita ada di Pantai Dalam, kita ada di mana lagi? Kita ada di Setia Alam, kita ada di Setia Alam. Kita ada Kundang baru, kita ada di Kundang baru saja. Di Kundang, Rawang, antara Rawang dengan Sungai Buloh macam tu lebih kurang. And then kita ada di, apa lagi nama tempat yang jarang saya sebut Ada lagi beberapa tempat kita boleh tulis. Kalau ada teacher atau team yang main daripada sana, where you at, tolong tulis kat situ. Alright. So kita menjemput untuk tuan-tuan bertanya khabar, dan insya-Allah kita cuba menyantuni dan facilitate, terutamanya bagi cawangan-cawangan yang baru buka macam contoh Kundang, kita masih ada offer kepada parent dan ibu bapa. Dan yang kedua, insya-Allah malam ni kita ada kelas mengaji secara online tapi tertutup. Kelas yang tertutup, so you have to register. Untuk register, pergi ke link di bio, dan kita santai saja untuk pembelajaran tajwid. Dan insya-Allah hari ini kita mula dengan surah Lazim. Ini kelas pertama kita secara tertutup di Zoom. Alright? Okey, apa maklumat boleh terus ke bio. Alright, thank you. So ada soalan? Is there any? Ustaz, saya ada anak istimewa yang memang susah nak dapat dia. Alamak, betul. Hoi, yang ni kan anak-anak syurga ni luar biasa. Hak ni adalah ibu-ibu yang hebat. This is my humble and this is my personal opinion lah. My humble personal opinion. Ibu bapa yang ada anak kelainan upaya, kita mesti kena berkawan dengan ibu bapa lain yang ada anak kelainan upaya juga. Sebab hanya kita yang boleh memujuk diri kita dan ceria sesama kita. Orang lain kita ada dua persoalan besar. Pertama, dia tak pernah lalu, dan yang kedua, kita ragu. Hampa tak pernah lalu, macam mana nak nasihat aku? So dia dapat jadi macam tu. So semoga Allah merahmati puan dan bagi anak puan membesar dan menumbuh menjadi orang yang hebat, berguna kepada agama dan serta masyarakat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bukan senang. Jaga anak yang kelainan upaya is not easy. Tambah pula nak pergi dengan berwajah ceria apa semua. Anak-anak ni sangat taxing. Anak yang bukan kelainan upaya pun taxing, tambah anak yang kelainan upaya. Saya biasa tengok ipak saya biasa tengok macam cousin saya biasa tengok. Allah tak uji saya. Kalau Allah uji saya breakdown. Saya habis. Saya belum tentu upaya ada pada saya. You all adalah orang yang hebat. Semoga Allah mengganjari dan merahmati setiap kesabaran, setiap pura-pura ceria yang tuan-tuan buat tu. Semoga Allah balas dengan ganjaran yang luar biasa, insya-Allah. Amin. Ada lagi? Ada. Alhamdulillah. Jadi senang. Orang tak tanya soalan. Orang faham betul je. Very easy. Sedang. Thank you so much. Jadi kita akan jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan dengan tajuk adil. Wajah ceria-ceria dah. Adil mesti, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Macam mana kita nak wujudkan anak-anak kita ini mempunyai karakter yang adil? Boleh? Wallahu alam. Terima kasih semua kerana sudi join live kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk kita sama-sama
join Kinderhive, yarhamkallah, join Kinderhive. Di semua cawangan kami ada 15 cawangan dan 15 lagi masih sedang dalam proses untuk mulakan operasi. Dan thank you kepada semua yang mempercayai Kinderhive. Semoga Allah memberkati. Terima kasih kepada semua teacher dan madam kerana membantu mempertahankan Kinderhive dengan karakter dan juga silibus kita. Dan kepada ibu bapa, thank you atas segala nasihat dan kepercayaan. Dan kepada penonton, teruskan bersama kami dalam setiap hari Selasa jam 2 petang live Kinderhive Islamic Education Hive. InsyaAllah kita jumpa lagi, kita tangguh dengan selawat Imam Syafi'i. Boleh? اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinderhive, Kinderhive, we're the best. Let's keep learning, never rest. Kinderhive, we love to learn. Hari hari ceria, it's our turn. Baca buku kita, 1, 2. Learning is fun for me and you. Kinderhive, Kinderhive, let's all sing. Come together, let's have some fun. Bermain, belajar bersama kita. Great, leader, strong, ummah for everyone. Kinderhive, Kinderhive, let's reach for the sky. Berlukis mewarna, shapes and stars. Belajar bersama, we've come so far. Jump and dance, we're having fun. Kinderhive, Kinderhive, everyone's number one. Kinderhive, Kinderhive, let's all sing. Come together, let's have some fun. Bermain, belajar bersama kita. Great, leader, strong, ummah for everyone. Kinderhive, Kinderhive, let's reach for the sky. Melukis mewarna, shapes and stars. Belajar bersama, we've come so far. Jump and dance, we're having fun. Kinderhive, Kinderhive, everyone's number one. Kinderhive, Kinderhive, we're the best. Let's keep learning now.